Bila nak guna di dan bila nak guna pada. Di untuk tempat atau lokasi fizikal. Contoh, rumah di bandar. Senang je bunyi dia. Ia merujuk pada lokasi yang tetap. Sama ada di dalam, di atas atau di tepi sesuatu. Sangat spesifik untuk geografi. Pada ni, skop dia lebih luas. Dia ada 3 kegunaan utama. Di ni lebih kepada berada dalam satu kawasan umum, manakala pada pula ia tekankan sesuatu yang melekat atau berada betul-betul di atas permukaan. Lukisan itu tergantung pada dinding. Atau dia menampal nota pada peti sejuk. Fokus dia pada sentuhan fizikal dengan permukaan tu. Bukan lokasi je, tapi macam mana benda tu ada kat lokasi tu. Di memang tak boleh langsung diguna untuk masa, waktu atau zaman. Tak boleh. Untuk tarikh, hari atau era, ia mesti pada. Majlis itu diadakan pada hari Isnin. Atau pada zaman dahulu. Ini petua yang paling senanglah untuk elak buat silap. Kalau nampak je masa, terus guna pada. Di untuk tempat, pada untuk masa. Ada satu lagi kegunaan pada dalam ayat, nasihat itu berguna pada saya. Ini bukan permukaan, bukan masa. Ini menunjukkan sesuatu yang berkait atau relevan kepada seseorang. Guna di khas untuk lokasi fizikal. Itu saja. Ya. Dan guna pada untuk 3 benda. Bila sesuatu tu ada di atas permukaan, untuk semua benda yang berkaitan dengan masa dan untuk tunjukkan kaitan atau relevan kepada seseorang.